bakal-bakal yang orang akan dapat adalah yang ini. Wow. So ada 6 box dekat dalam ni. Macam biasa tugas diorang ni, diorang kena pilih box mana yang diorang nak unboxing. So pilih dulu. Jadi asing. So ni part tu kan. Okay, korang mesti tak sabar kan nak tengok apa yang diorang dapat dekat dalam ni. So ibu akan buka siap-siap. Okay, buka siap-siap. Habis siapa yang tanya ibu macam mana kalau katakan dekat beg kuning tu tak ada satu box. Okay, cara dia adalah korang add tukar 6 kali. Bila 6 kali korang akan dapat semua sekali dan harga dia lebih murah. Itu macam tu caranya untuk dapat satu box. Okay, jangan risau. Lagi banyak korang membeli, lagi banyak jimat yang korang akan dapat lah. Kalau ada voucher tu lagi best, korang dapat murah. Yang penting follow ibu baru dapat voucher. Okay, kalau korang tak follow ibu memang takkan dapat lah voucher yang ibu nak bagi kat korang. Gitu. So jom kita tengok. Ni, tada. So kotak dia, okay, dia bakal-bakal yang orang akan dapat adalah yang ini. Tak boleh comel tak? Comel lah, ini yang besar sikit korang. Nanti kita nak buat bambu. Tada. Wow. So ada 6 box dekat dalam ni. Macam biasa tugas diorang ni, diorang kena pilih box mana yang diorang nak unboxing. So pilih dulu. Korang mesti akan pilih mana? Nak ni, okay, adik nak ni, biar ibu tarikkan dulu. Adik yang ni, kakak yang ni. Okay, kakak yang ini. Okay, ni letak tepi dulu. Okay, ni bakal letak ke tepi. So untuk yang 4 ni kita akan buka the next nanti. Kita akan buka 2 dulu sebab anak ibu pun ada 2 kan. So seorang satu lah yang akan buka kan. Kalau bagi seorang satu buka, tak best lah kan. So siapa nak buka dulu? Tengok ni. Tada. Nak buka dua-dua ke atau buka seorang-seorang? Buka tak. Maksudnya buka untuk part kakak next part. Mana satu nak ke nak terus je? Terus je. Okey, kita kali ni untuk part kali ni kita terus lah. Kita suruh diorang buka kan. So jom buka. Kakak buka dulu. Okey, kalau boleh kakak nak dapat yang mana satu? Ni. Aha. Ni dengan hijau ni. 3 ni lah, 1, 2, 3. Yang hijau ke apa? Hijau ni, bukan ni? Kan. 1, 2, 3. Dia kalau boleh dapat tu, 3 tu. So jom kita tengok kalau tak dapat. Dia kena reba dan benda pun boleh kongsi sebenarnya. Just diorang buka je. Okay, jom buka. 1, 2, 3. Dan ibu nak tengok dekat dalam ni biasanya akan ada kad tau. So kita akan tengok kad tu ada tidak. Okay, kad mungkin di bawah. So nak. Tada. Ada kad tak? Ibu tak tengok kad. Okay, dalam ni ada kad. Tak kotak dia. Oh ni. So dia main cepet-cepet dulu. Kita tengok. Unboxing apa ke? So sebelum korang buka kan, kita tengok koko secret kan. Boleh kita jerit sikit kan. Kalau dapat secret kan, secret tu ada tau. Ni lah. Jom, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okay. 1, 2. Oh, comelnya dia. Weh, ini apa ya? Kakak dapat ni. Oh, dapat ni. Oh, kakak dapat gummy bear. Tada. Dia besar juga korang. Hidung dia kecil tapi besar. Tapi dia sangat cantik lah kalau letak dekat bag. Korang tengok ni comelnya. Okay, mata dia boleh gerak-gerak. Okay, mata dia boleh gerak-gerak. Yang ni kali ni tak dapat 2 mata. Tapi kita nak tengok yang kakak adik punya kot dapat 2 mata ke kan. Kadang-kadang sama ini dia mengejut sikit. Kadang-kadang dia dapat 2 mata. Kadang 1 mata. Dapat secret. Okay, kakak dapat gummy bear. Sudah. Okay, so jom kita tengok kad adik. So ni adalah kad. Dalam ni dah ada kad. Gummy bear. So jom. Kakak pegang kakak punya. Okay, adik pilih dulu mana yang adik nak. So hopefully adik dapat apa? Ni. Okay, gummy bear. Okay, walaupun gummy bear dah dapat. Okay, ada suka yang mana? Ni. Dengan ni. Dengan ni apa? Card signal. Mini. Oh, comel. Semua comel.